No money. Confirm lah nama ni ya. Nama ni ya no. Okey, nama ni. Betul. Okey, no money ni memang selalunya memang kita yalah kita chances tu untuk handle tu untuk yalah bila nak handle aviation ni bila no money dia jadi tak apa nak kuat lah. Okey, sebab apa? Hampa boleh handle dia takat mana just orang kata apa? Bergantung pada fact find tadi tu. Okey. Tengok balik, review balik tang mana apa orang panggil apa kemahuan dia, okey, ialah keperluan dia, okey, dan saving dia tu apa kena atok balik dia punya orang kata apa senaraikan balik lah selalunya Pak Long macam ni je, okey, last kali lah tu maksudnya buat gaji dia kat atas tu, okey, and then buat tengok kemahuan apa keperluan dia apa. Okay, kehendak dia apa, and then tengok saving tu. Saving tu boleh masuk sekali lah dengan KWSP dia apa. Okay, so hampa just advice tak dia lah. Okay, contoh kalau macam dia, yalah ada benda-benda kehendak dia yang tak apa nak penting lah. Contoh, tanya dia dulu. Okay, uh, insurans takaful ni uh, duduk kat mana kan? Keperluan ataupun kehendak. So, biar dia jawab dulu. Selalunya macam tu lah. Okay. So, bila dia dah jawab tu, apa pi, okay, senaraikan. Dan tengoklah kadang tu, dia 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 bayar. Yalah, bayar benda yang contoh bukan uh, keperluan dia sangat. Kan? Macam dia langgan apa, Isto Netflix apa jenis tu kan. Betul kan. Tapi ada alternatif lain lah. Okay. So, hampa boleh try counter dia balik. Nah, and then kalau no money ni selalunya uh, kita kita ni lah kata kurangkan sikit bulanan dia tu. Nah, advice tanya dia dulu. Okey, berapa agak-agak abang okey ah? Bulanan abang ah? Kan? Uh, lepas tu apa tanya tanya dia kan, kalau saya adjust sikit quotation ni okey tak? Kan? Uh, so tanya dia and then terus buat melalui berapa amount dia tu kan. Okay, so Pak Long rasa no money ni still boleh lagi handle. Okay, selalunya Pak Long handle ni dalam yalah 3 kali je lah kita dapat macam itu, dan kita dah kurangkan harga. In case dia tak boleh juga tak apa, tak ada masalah. Okay, tanpa kena ambil refer kat dia. Okay, sebab apa? Contoh abang boleh tanya macam ni lah kat prospek tu. Bang, abang rasa apa yang saya cerita ni macam mana? Abang faham tak? Tanya dia dulu kan. Okay. And then soalan yang kedua, okay. Kalau abang faham lah kan, berapa yang abang boleh rate daripada presentation saya ni lah. 1 to 10, abang rasa berapa? Okay, 10 paling tinggi lah. So, bagi dia rate. Okay, sebab apa? Apa dia cakap lah. Okay, sebab apa abang? Saya nak tahu juga kan. Saya punya tahap, yalah, cerita kat abang ni macam mana. Kan? Sebab apa? Saya pun nak memperbaiki. Kan? Kalau saya ada kelemahan ke apa, abang jangan bagi tahu je. Okay? Untuk yang hampa ni, kalau ejen baru ni memang, orang kata apa, kena humble jugalah. Janganlah duk rasa macam kita ni power sangat. Kan? Sebenarnya, yalah biasalah tak tak semua orang suka pun kan. Apa just jadi humble dan tanya ada soalan macam tu. Okay. So bila apa dia tu dia akan jawab lah. Betul tak? Okay. Dia kata ada kat ni. Kalau dia tegak pun just accept dulu. Okay. And then dia tak boleh nak ambil juga. Soalan yang ketiga apa kena keluarkan juga soalan ni. Kena berani juga keluarkan. Okay. Dah standby dah soalan ni. Bang. Okay. Abang rasa benda tadi ni penting kan abang cakap kan. Okey. Dan saya faham kan faktor kewangan abang ni tak apa nak cukup lah. Okey. Tapi tak ada masalah abang. Okey. InsyaAllah. Okey. Next time bila abang dah okey kita boleh jumpa lagi. Okey. Sebab apa? Saya memang saya nak buat
Takafu ni bukan sat-sat je bang. Saya betul sungguh-sungguh nak buat. Nah, apa kena dah kat situ pun ayat ampun ni dah kena meyakinkan lah. Okey. So boleh tak? Okey, kalau abang tak kisahlah kan. Okey. Uh, Buka my life GPS apa tu? Okey. Boleh selalunya macam ni lah. Kalau cakap tu boleh tak kalau abang tak kisah kan? Terus Pak Long buka dekat bahagian kat bahagian mana Farid? Farid masuk Pak Long kau buka. Hilang. Bahagian 100 new name. Betul Farid. So dalam Pak Long cakap macam tu terus Pak Long buka. Bang, boleh tak? Okey kalau abang tak kisah. Okey, ni. Sebenarnya tak apalah abang tak boleh nak join ialah nak jadi salah seorang klien saya tak apa tak ada salah kan. Okey, boleh tak abang bagi peluang lah dia kata, bagi peluang pada saya untuk saya cerita benda ni kod dekat kawan-kawan abang, okey, kawan-kawan ialah sepupu ke adik-beradik ke, okey. Yang abang rasa depa memang boleh saya cerita dan depa perlu benda ni, betul ya. Okey. Contoh kalau kawan-kawan Pak Long suka kita dah present tak close kan. Pak Long selalu juga tanya wish. Hang ada tak member yang yalah member kerja kilang hang yang baru beli kereta ke, okey? Yang baru kahwin ke, nah, yang baru dapat baby ke, okey? Maksudnya hang pun minta refer ni bila dah tak boleh nak handle ni, minta refer dalam keadaan kecilkan sikit skop dia tu lah. Okey? Sebab apa? Contoh kalau hangpa tak ada ayat yang mula tadi tu, dia akan jadi yalah tu yang awak rasa, "Uish, pasal apa aku nak kena bagi number kat kawan ni." Kan? Ah, Macam tu lah. Okay. So, kena kena jumpa. Okay. Kena jumpa tu bila dah present lepas semua tak lepas, tak boleh nak kena, memang hang kena ambil refer lah. Okay. Boleh kok no. Faham kok no Pak Long cakap. Yang mana orang KL Pak Long cakap dah Penang lah. Okay. Okay. And then kita pergi kepada no need. Okay. No need ni maksudnya kan, dia tak perlu lah. Tapi kita bila kita hamba rasa lah orang yang jenis macam mana yang memang tak perlu sangat lah. Itu tentang kampung ni. Agak-agak siapa dia? Zaf. Ada tak Zaf? Orang yang dah sakit, Oh, pandai lah. yang dah berpenyakit, tak layak ambil. Orang yang dah ada sakit lah. Okay. So, orang yang dah ada sakit ni betul memang tak layak nak ambil. Okay. Tapi hampa jangan terus tolak sebab apa? Dalam kita punya foundation ni kan ada juga plan apa Mak Zah? Zah, saya dia sakit dia boleh ambil lagi. Benda apa? Plan Ibu, apa? Ha? ibu. Bukan. Ni betul-betul dia dah sakit lah. Dah kena critical illness. Hmm, Tak tahu. Kan tanya siapa Zah? aspirasi. Oh, tengok. Bagus. Dia tu Husni ni. Okay. Betul. So, kita boleh buka dia uh, plan aspirasi lah. Sebab apa? Plan aspirasi ni orang kata apa? Investment link. Ya, betul. So, boleh je. Okay. Buka je. Nah, uh, lebih fokus pada investment lah. Okay. Tapi, okay, perlu beritahu juga, contoh Nonit ni juga. Kalau tu, apa tengok dia dia dah terlalu banyak polisi ke apa semua, boleh juga jatuh dalam Nonit. Maksudnya dia dah coverage, dia dah cukup lah dia asal. Okay. So, hampa jangan panggil nak terminate polisi dia ke apa pula. Nah, okay. Just advice kat dia tak apa. Kan? Uh, untuk sekarang ni betul ya bang masih cukup kan, why not abang tambah
lagi kan. Tapi hampa pun duk rasa dah dia ni macam dah cukup lah kan, hibah pun dah 4 juta lah, okey, dia dah ada beberapa polisi lah, okey. Okey, tak apa, tak ada masalah, okey. Yang paling penting jenis nonik ni sebenarnya memang boleh buka untuk aspirasi lah, okey. Selalunya memang dia pergi ke arah situ juga. So sebab tu pada beritahu hamba, okey, nonik ni jangan tinggal terus, okey. Mesti dia boleh close juga, okey. And then kita pergi kepada Noh Hari. Okay. Okay, so untuk Noh Hari ni apa apa orang kata apa, benda apa yang hangpa rasa yalah dia jatuh, objection dia jatuh pada Noh Hari. Mak Pu boleh jawab, Mak Pu. Dia muda lagi kot. Muda lagi. Hmm. Maksudnya sakit ni tak kira muda ke tua ke macam mana? Tak selalu macam klien yang saya dapat, banyakkan yang 2 hari sebab dia muda lagi, so dia berfikir yang tak sakit tu tak main lagi lah. Faham, faham. Okay. Boleh. Okay. Betul. Okay, apa yang Mak Pu cakap ni. Okay. Salah satunya adalah berkaitan dengan faktor umur. Okay. Faktor umur ni juga berkaitan, dia relate dengan awareness. Kan? Betul tak? Okay. Kadang tu muda pun, okay, contohlah kan dia muda. Tapi dia tengok, maksudnya life dia ni berkaitan dengan kot lah kan. Pok menekan dia ke. Okay. Jiran dia yang terdekat ke, okey, kena sakit ketika. Tak pun siapa-siapa yang terdekat dia kemalangan, okey. Agak-agak lah kan, orang jenis macam ni, okey, dia boleh tak ambil terus terfikir nak ambil takaful dengan hamba? Asal boleh tak, bro? Boleh. Sepatutnya boleh lah, betul tak? Hmm. Kan? Okey, so sebab tu, okey, dalam bisnes takaful ni, okey, sebenarnya uh, dia tak ada orang kata apa, cerita um, kawan ni boleh ambil, kawan ni tak boleh ambil. Dia sebenarnya dia tak ada benda tu. Okey, sebab apa? Kita ni create proposal dan hantar kepada pihak Malaysia lah. Okey, pihak Malaysia yang akan proses. Betul tak? Okey. So apa pun batahan sebenarnya apa boleh handle juga dengan apa yang boleh cakap tadi tu lah. Okay. Why not? Kadang tu kita boleh cakap why not kan. Okay. Proposal, saya create proposal untuk abang. Okay ke? Saya create proposal and then saya try submit dulu. Okay. Dia tak tahulah. Tengok kalau Malaysia lulus, Alhamdulillah lah abang kan. Okay, sebab apa? Kadang tu ada juga yang tak, yang yalah yang tak boleh nak, tak boleh nak apply ni abang. So sebenarnya bila apa cakap je tu, okey, dia mungkin dia boleh terfikir juga kan. Uish, kena apply, macam tu lah. Nah, so salah satu juga apa boleh pakai lah untuk Noh Hari ni. Nah, and then Noh Hari ni juga apa boleh handle, okey, sebab apa? Kadang tu apa kena simpan juga, okey. Kan selalu Malaysia kalau dia nak update quotation ke apa, kan, dia akan tak mesej kan. Betul tak? Betul tak, Sol? Solihin Johari. Betul-betul. Itu yang asal lah. Hmm. Ada. Aku suka babak cek-cek orang ni. Okay, Zul. So, kita boleh guna juga. Nah, bila berkaitan dengan, yalah, apa boleh buka kata, oh, kita try submit dululah. Tengok proposal ni macam mana. Nah, boleh create juga. Okay, satu, sebab apa? Yang paling tadi bang cerita tu, okay, berkaitan dengan message tu, hangpa boleh tunjuk balik dekat klien, dekat prospek hangpa tu. Okey, tunjuk balik kata sebenarnya harga yang ialah bulanan sumbangan takaful ni saya tak berani garanti lah. Okey.
Contoh abang nak apply bulan depan ke 2 bulan depan, 2 bulan lagi lah, saya tak berani nak janji kan. Okay, sebab apa? Abang boleh tengok bang, yang ni message daripada pihak Malaysia lah. Okay, sebab apa? Selalunya kami akan ada revise, maksudnya kami akan update quotation dalam ni lah. Okay, sebab apa? Quotation akan update dari semasa ke semasa. Okay, sebab apa? Contohlah kan, okay, ialah berlakunya tabung apa kekurangan tabung-tabung tu ataupun ada plan-plan baru yang nak keluar, so akan ambil lah quotation ni. Okay, dan selalunya pengalaman saya tengok ada kenaikan lah kan. Kadang tu ni mungkin kita tengok kat sini 120 kan. Manalah nak tahu kan, kalau abang nak apply 3 bulan lagi naik RM10 kan. Banyak lah abang tanya dia, RM10 naik, tanya dulu. Kadang tu kata RM10 juga. Tak apa, kadang tu ada yang kata tak apa. Oh, RM10 tak banyak abang rasa. Itulah. Tapi kalau abang kali dengan 12 tengok, banyak tak abang setahun RM10. Jadi dekat pula 120. Oh, banyak lah. Kadang tu abang boleh kena handle balik macam tu. Okay. So, dia akan kata, oh, memang, yalah, memang tu sebab tu hampa kena kena akan jenuh juga kat situ, kena cepat. Okay, boleh try untuk handle melalui dengan message dalam Malaysia tu lah. Okay. And then no trust. Okay. No trust ni Pak Lu nak tanya siapa? Tanya Mr. Malik. Mr. Malik ada? Mr. Malik. Okay. Okay tu Malik. Kalau hang menyahut ni nak juga nyanyi lagu Happy Birthday Malik. Tapi hang tak menyahut. Apa dia ulung? Happy birthday ya, Malik lah. Okay. Terima kasih ulung. Terus soalan Pak Long. No trust ni macam mana? Malik. Kau Malik boleh uraikan sikit. No trust ni macam mana? No trust Trust ni kalau macam saya lah, kalau saya pergi buat DA direct approach yang dapat present, yang tu kebanyakan kat situ lah akan dapat no trust sebab kita baru kenal mereka baru kenal kita. Betul? Itu So selalu nak ambil masa orang tu untuk dapatkan trust. So selalu apa yang Malik akan handle jenis-jenis macam ni, jenis yang no trust ni selalu macam mana? Selalunya kalau no trust ni Malik akan tunjuk claim yang Malik dah buat. Okay. Tunjuk klien punya ni lah yang masuk hospital ke apa, gambar share kat mereka benda-benda tu lah. Okay. So maksudnya contohlah kalau kawan tu tak biasa claim pun, dia boleh je tunjuk claim orang yang Awal-awal lain betul kan. Okay. So salah satu idea lah kita boleh guna daripada Malik, dia guna claim mana yang dia dah buat tu. Okay. So yang tu salah satu idea yang boleh menimbulkan balik dia punya trust. Okay, terima kasih Malik . Okay. Okay. So no trust ni, okay, dia sebenarnya macam mana nak cakap dia bukannya kepercayaan tu terhadap produk, okay, ataupun kepada kita ni lah sebagai ejen ni, okay, dia memang berkait rapat dengan semasa kita buat repo dengan dia tu, okay. Sebab apa? Contohlah kan, okay, kalau hampa dapat number dia ni daripada emergency contact number, okay. Bila hampa dapat daripada emergency contact number, okay, hampa macam mana pun, okay, hampa kena call, okay, sebut nama yang siapa klien hampa yang ambil ni lah, betul tak? Okay.
So bila hampa call tu dah set appointment apa semua, okay. Hampa boleh, orang saya kata boleh call balik klien hampa ni, kata hampa nak jemput dia ni. Okay, yang mana yang dah call dalam ACN ni lah. Okay, kawan dia ke ataupun adik-adik dia. Okay. Bila hang call tu, okay, hang cakap hang nak jemput tu, just bagi dia tahu je lah. Okay, so bila bila dah jumpa dengan, contoh dah jumpa dengan kawan dia ni, okey, kawan lama dia ni, okey, dah jumpa, terus cakap, okey, selalunya akan cakap ni, weh, Ali salam kat hang, okey, salam kat siapa nama dia, han, Zafri ke nama dia, okey, aku cakap tu, okey, Ali salam kat Zafri, okey, dia pun lama tak jumpa, kan, itulah. So lepas tu selalunya Pak Long dalam masa CM-nya ni, Pak Long akan banyak juga sembang berkaitan dengan klien kita ni lah. Okey. Okey, maksudnya apa cerita lah. Okey. Dia ni macam mana. Okey, kebaikan-kebaikan dia lah. Okey, itu kadang tu boleh cerita selalunya. Wish, betul kan. Yang ni Ali ni, itu dia main jumpa saya pun kan. Okey kan, dia main awal kan. Itulah. Saya tengok dia pun bagus, rajin, dia ajar apa semua kan. Abang dah cakap benda-benda yang membuatkan lah kawan dia ni pun happy tengok dia. Okay. So benda tu salah satu benda yang apa boleh kena repo lah. Nah. And then bila contohlah kan, repo ni, okay, bila hampa dah create, okay, dah sembang, tapi dia macam dia tak bagi lagi signal tu, hampa jangan terus present lagi lah. Okay, just sembang santai, maksudnya bagi dia selesa dulu dengan hampa. Nah, so no trust ni memang hampa boleh handle daripada awal-awal effect finding tu lah. Nah, so sebenarnya kalau boleh jangan bagi ada lah no trust ni. Nah, memang betul, contoh kalau kita baru ke apa ke, tak apa kan, just bagi dia selesa betul-betul dengan hampa tu. Okay, barulah hampa present. Nah, okay. So ada tak apa-apa soalan untuk nak tanya Pak Long dekat ni? Okay. Berkaitan dengan part ni kan. Ada tak siapa nak tanya-tanya je? InsyaAllah kita boleh sama-sama lah. Abang Abi ni ada ni, Abang Abi Afi. Salam. Assalamualaikum. Pak Long, Waalaikumsalam. Ya, ah, Syamil. saya nak tanya, Boleh, boleh. kalau saya dah approach seorang ni, lepas tu dia Hmm. cakap, ni dia cakap dia dah pernah ada dah medical card lah sebelum ni, tapi bila accident pun semua, dia kata hak tu tak boleh claim, hak ni tak boleh claim, hak tu tak boleh claim. Lepas tu dia dah Hmm. kata malas nak ambil medical card tu, macam mana kita nak nak kata nak counter balik lah bila dia dah kata macam tu. Faham, faham. Okay. So, Syamil jumpa ni siapa dia? Kawan ke ataupun Ni uh, kawan lah, kawan tempat kerja boleh kata itu lah. kawan tempat aja. Okay. Okay. So, first kali Syamil tahun ke apa? Tahun kedua. Baru baru. Saya tahun kedua. Tahun kedua. Okay. Kode bulan 11 tahun lepas. Betul. Tahun kedua lah. Okay. So, first kali, okay, apa yang Syamil kena buat adalah Syamil kena setuju dulu dengan dia lah. Maksudnya setuju kat sini adalah Syamil kata macam ni. Okay. Contoh nama dia apa kawan tu? Acap, acap. Okay. Okay. Syamil boleh cakap ni. Okay, Acap. Betul, Acap. Kan? Memang. Okay, ada yang, ialah ada kes-kes yang ialah claim ataupun tuntutan ni tak lulus. Okay. Okay. Saya ada tanya dia itu apa yang tak lulus tu dia cakap Hmm. sebab dia tanya saya boleh tak kalau kita ada contoh 2 atau 3 medical card, lepas tu kita nak claim semua tu, lepas tu uh, saya cakap kat dia kalau kita ada resip tu lebih, boleh lah nak claim. Okay. Jawapan Syamil tu tak berapa nak sesuai lah bagi saya. Okay, sebab apa?
panggil apa? Syamil kena cakap Uh, macam ni. Contoh dia dia biasalah kan, dia kadang ni orang bukan salah ni, bukan salah dia pun. Okey, sebenarnya dia tak apa nak faham pun lagi tentang takaful ni. Okey, sebab apa? Saya kena cakap ni. Okey, selalunya okey medical card ni, okey, contohlah kan kita masuk hospital, saya cakap contoh kos rawatan sebanyak 100,000 kan. Sebenarnya kita tak nampak pun duit tu. Kita pihak company ataupun pihak pengusaha ni tak bagi duit pun 100,000 tu kat kita. Okey, sebab apa? Dia akan bayar terus kepada pihak hospital. Okey, sebab apa? Kita ada satu sistem lah. Okey, yang diberi nama sebagai HAS, Health Alliance System. Okey, so sistem ni yang akan berhubung dengan ialah pihak hospital dengan pihak pengendali takaful. Cakap macam tu. Okey. Okey, lepas tu cakap dia kan, untuk berkaitan nak claim sampai 2 3 medical card ni sebenarnya memang tak boleh lah, sebab apa? Okey, once kita kita nak claim, okey, dia akan minta original receipt kan. So macam mana pun memang kena bagi original receipt. Okey, and then sebenarnya apa? Syamil kena beritahu kat dia, okay, sebenarnya kita duduk dalam ni, duduk dalam tabung takaful kan, dalam instrumen yang ialah yang baik lah, betul tak? Okey. So untuk kita menjaga tabung takaful ni maksudnya ialah kalau kita buat yang tak sewenang-wenangnya akan berlaku masalah lah pada tabung ni. So sebab itulah okey, pihak pengendali takaful nak jaga tabung ni. Nah, cuma Samir boleh tanya terus kat dia kan. Yang tak boleh claim ni macam mana kan? Maksudnya dari company mana ke ambil kan? Lepas tu ambil plan apa? Macam tu lah. Ada tak Syamil tanya dia macam tu? saya ada tanya agak macam tu. Saya tanya dia, uh, dia ambil, Acap ambil plan apa, lepas tu apa yang Acap nak apa claim tu apa semua. Lepas tu dia kata, uh, dia ambil banyak company. Lepas tu dia kata, jap, dia kata hari tu dia nak claim contohlah, ada satu company ni, dia nak pakai medical card AIA. Lepas tu dia kata dia tak boleh nak claim, wife dia kena buat. Lepas tu dia kata sebab apa itu, saya lupa, nanti saya tanya, saya confirm balik. Lepas tu lepas dia kata tak boleh claim, so saya tanya dia. Lepas tu Acap pakai yang mana lagi yang untuk yang tak boleh claim tu. Lepas tu Hmm. Acap nak try nak claim kat semua company memang tak boleh lah. Lepas tu kalau lah Hmm. Acap nak, orang panggil apa, nak claim tu, dia ada, orang panggil apa, ada dia punya, apa dia kata itu, dia kata saya sebab kalau lah dia claim, dia kata hari itu dia punya medical card ada 5. Lepas tu saya tanya Hmm. dia medical card apa aja. Lepas tu dia tak beritahu medical card. Lepas tu dia kata wife dia masuk hospital. Lepas tu dia kata lima-lima tu dia tak boleh pakai. Dia kata depa agent lama tu bagi alasan mengarut lah apa semua. Lepas tu saya macam nak tanya lagi dengan detail. Lepas tu dia kata dia macam nak apa, nak elak soalan. Dia kata sebab ni aku tak mau nak percaya insurans dah. Dia kata macam tu. Tu saya macam Hmm. saya macam lepas tu saya tak tahu lah nak counter balik dia tu macam mana. Faham, faham. Okey. Sebenarnya Pak Long pun tak pastilah. Okey, bila sabar Syamil oi. Okey, untuk jenis orang macam ni kan sebenarnya kita tak perlu sangat pun nak berlawan dengan dia. Okey. Lagipun dia kawan, betul tak Syamil kan? Okey. Dah Syamil handle, okey. Uh, Cakap dengan dia paling last, okey. Selalunya apa dia cakap? Okey. Tak apa weh, kan? Acap, kan? Hang member ku kau Walin, betul tak? Okey. Uh, hang nak buat claim ni kalau tak silap tahun bila kan? Boleh tak hang mai bagi aku receipt semua ni? Aku try pergi buat. Okey. Aku boleh lah tanya kan. Sebab apa aku pun macam hantar lah. Aku ni baru lagi kan. So aku boleh lah Oh, tanya. so kiranya kalau orang tu macam dia tak ambil polisi dengan kita pun, kita boleh check juga ke dia punya, orang panggil apa, nak claim ke apa, Ya, tak kacau hang company lain ke apa, tak kacau ya boleh hang nak buat claim. Maksudnya hang boleh bertanya lah. Faham tak? Bukannya nak check Oh, okay, polisi okay, dia. okay. Faham tak?
Okay, hang 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 minta kat dia receipt tu, kata, "Weh, tak apa, aku tolong hang ni free." Kan? Okay, kadang tu member kita ni, tak tahulah pengalaman Pak Long lah. Okay, Pak Long pun tak ada dalam lama sangat pun buat benda ni. Kan? Kadang tu member kita ni, kadang tu dia nak buat kemas je. Kan? Padahal tak ada claim mana sangat pun. Okay, hantar Betul minta tu. ni. Kan? Hantar minta Kamel, ini Kamel pula ni. Siapa? Syamil. Nah, minta lah dia. "Oi, tak apa, oi, aku buat benda ni." Kan? Bila dia dah bagi, tak apa. Dia dah bagi pun tak apa. Dah bagi hampir. Tanya. Gitu. Siapa-siapa. Kan? So, macam tu je lah kot yang Pak Long tak tahulah. Based on apa yang cerita ni, boleh handle macam tu lah kot. Buat lah orang kata. Kan? Sebab hang tak boleh pun nak bertekak mulut dengan dia ni. Faham tak? Sebab dia member hang. Lepas tu, bila hang nak bertekak mulut, lagi dia akan drain energi hang. Faham tak? Kamil? So, Faham. apa yang hang kena buat, macam Pak Long cakap tadi tu lah. Hang kena kemas balik. Maksudnya hang kena menang lah dalam ni. Tak apa, ambil. Kan? Tak apa, aku buat. Kan? Aku pun tak minta duit hang lah. Aku nak tolong hang ni. Kan? Yalah. Kan? Maksudnya aku pun nak tahu jugalah, sebab aku pun yalah macam hantar lah. Tak ada lah lama mana pun buat benda ni kan. Baru ni. Aku nak tahu apa siapa tak boleh nak claim ni. Kan? Boleh aku belajar juga. Kan? Cakap dia benda tu. Sambil lah. Baik, baik, baik. Boleh Hantar pandai, boleh try itu. Macam hantar minta di situ, betul hang tanyalah siapa dia leader hang tu. Pergi tanya. Nah, boleh je. Jadilah dia tak bagi pun receipt tu kat hang. Macam tu lah kot. No? Tak apa. Yang paling penting, hang tak payah nak terlalu fokus dekat yang tadi acap tu. Ramai lagi kat luar sana. Betul tak Syamil kan? Okay? So, Ya, ya. hang boleh pi banyak lagi sebenarnya. Okay? So tak apa. Itu salah satu benda lah. Okay, yang tak tahulah Pak Long handle cara macam tu lah. Kalau dengan kawan-kawan ni, lepas tu boleh tanya hang tadi, siapa dia ni. Dan kadang tu dengan kawan ni, hang kena buah keras juga. Lalah tu. Macam tu lah. Nah, start. Yalah dia tak ambil kita pun tak apa macam tu. Nah, bagi Pak Long salah satu prinsip Pak Long lah. Dia ambil dengan orang pun tak apa. As long as aku ni, aku dah rasa aku menang dah dengan dia masa presentation ke, masa ending audition. Nah, okay. Menang atau kalau tu sebenarnya daripada hang dia je, hang yang faham je hang. Nah, okay. So yang itulah yang kurang sikit lah nak drain energi hang. Boleh Syamil lah? Baik, baik. Thank you, Pak Long. Baik, sama. Okay, ada lagi tak soalan? Sahabat. Okay, kalau teruskan lah. Nah, baik. Okay. So yang ni berkaitan dengan okay. No money, okay. Berkaitan yang tadi Abang cakap tu lah, okay. Berapa persen tu, okay. So, hampa boleh, contoh macam kehendak ni tadi tu, hampa boleh kurangkan sikit lah, okay. So, sekali pintas je lah, yang ni, nah. Boleh nah. Kalau hampa nak snapshot pun boleh juga, kan. Tu snapshot je, ini, okay. Boleh ha? Kalau teruskan ha. Boleh, boleh. Okay, terima kasih Syamil. Okay. So, yang ni berkaitan dengan unit. Okay. Rasa cukup dengan cover company. Okay. So, kurang kesedaran. Okay. Rasa muda dan sihat. Okay. Boleh nak? Pak Long, Hmm. tanya sikit, kalau macam yang coverage company kan, ada certain company dia bagi apa unlimited punya coverage. Lalu kalau dapat macam tu, macam mana? Unlimited coverage ya? Contoh macam TMB kan. TMB dia bagi unlimited Faham? Faham? sampai dia pension lah. Yalah, yalah. Betul. So, boleh je nak counter kat dia. Okay. Sorin. Kan? Okay. Tanya dia balik. Okay. Tak silap balon lah. TMB ni, dia cover selama mana hang still bekerja saja. Betul tak? Betul.
Kan? Dia bukan macam LL apa dulu LLN kot. Betul tak? Dulu. Betul. Ha, Dulu sampai mati je. sampai mati betul dulu LLN. Okey. So hang boleh counter macam ni kata okey. Abang, okey. Saya rasa abang faham dah berkaitan dengan telefon ni kan. Saya tahu coverage abang ni tinggi kan. Yalah tak semua company boleh bagi macam TNB bagi ni. Okay. So abang betul lah. Okay. Tanya saya ucapkan pada abang. Okay. Tak apa abang. To be honest lah saya nak tanya abang secara jujur. Okay. Abang pun dah faham. Okay. Abang rasa-rasa lah. Okay. Bila masa yang sesuai. Okay. Contohlah kan, abang lah ni, yalah, abang masih sihat. Okey. Abang agak-agak lah. Okey. Abang masih sihat lah ni. Okey. One day lah kan. Na'udzubillah lah. Kalau kena salah satu critical illness. Okey. So, betul. Company abang akan cover lah. Betul tak? Kan? Untuk rawatan semua. Okey. So, saya nak tanya abang lah. Abang kena waktu tu dah nak, yalah, tak tahu bila nak kena kan. Maksudnya bila dah kena tu, okey, contohlah kan, lepas tu abang dah ada baru ada rasa kesedaran. Maksudnya, yalah, lepas pencen abang, yalah, bila dah ni kita akan teruskan kehidupan lah, okey. So, abang rasa lah, waktu tu company insurans telefon ni boleh tak bagi kat abang protection? Kan? So tanya dia balik macam tu. Selalunya dia akan jawab apa so Jawab doa. Okay, so memang tak boleh bang, betul. Sebab apa? Nak syarat dia nak apply telefon ni dalam keadaan sihat lah. Okay. Tapi, okay, kita ni bukannya, yalah, ujian ke musibah ni, bukannya kita dah tahu dah. Oh, aku umur lagu ni, aku kena sikit ni. Kan? Aku umur macam ni, aku kena hak ni. So, kita tak tahu bang. Kan? So, bagi saya, terpulang kepada abang. Lalu macam kan, kalau down balik lah, kata terpulang kepada abang. Okay, sebab jawapan dah ada kat abang ni hari dah. Okay, tak ada masalah. Kan? Abang nak ambil ke, tak mau ambil pun tak apa. Kan? Tapi yang ni lah reality dia. Okay, cuma saya nak beritahu kat abang, why not? Kan? Abang prepare lah. Siap-siap, kot dia dah kahwin kan. So, terus sambung dengan hibah. Plan hibah, plan pampasan. Kan? Macam tu je lah. Nah, sebab apa kalau kita nak fight sangat dengan company dia, tak tak apa cantik juga, betul lah kan. Tapi kita beritahu lah realiti dia macam ni lah kan. Yang tu lah kot yang paling boleh rasa untuk handle kan. So lah ada jumpa ramai ke geng TMB kan. Oh, ramai kok kalau macam buat apa buka booth ke kat KPJ bahagian spesialis banyakkan banyak ni lah geng-geng TMB. Tak try bagi kot mereka ni hibah ke, tak ada. Try lah. Kebanyakan hibah daripada ada dah lah. Kalau macam nak try buka hibah, kebanyakan daripada ada dah hibah. Cuma yang medical card tu dia kata unlimited lah. Lepas macam dia tak berminat lah nak buat. Faham. Okay. So boleh counter dia macam tu lah. Bila nak apply ni memang harus sihat kan. Abang boleh ada jaminan ke lepas pencen nanti abang akan sihat sentiasa. Kadang tu boleh. Kadang tu Pak Long kata juga ni abang kan, abang duk masuk hospital swasta ni, yalah, sampai apa pencen kan, tiba-tiba mana nak tahu musibah nak main kan, lepas pencen yalah kena sakit kritikal ke apa ke, abang tak ada medical card kan waktu tu. Okay, so abang tak ada medical card, abang rasa okay, abang akan pakai tak simpanan abang yang abang ada lah ni. Sebab apa? Abang duk biasa masuk hospital swasta kan.
just main macam tu Pernah lah. juga dia cakap macam tu, tapi jenis ni kot dia kata tak apa saya masuk government kan, dia kata. Tak apa. Dah tua-tua masuk government kan, dia kata. Tak apa macam tu, kita tak lawan sangat lah, kita okey je lah. Itulah masa baru dalam situasi gini tak perlu nak banyak-banyak sangat pun nak handle. Kan? Betul tak? Betul. Sebab kita fikir balik lah Sul lah. Dia dah yalah dia dah ada dah. Okey, coverage tu yang kata unlimited ni dengan tu. Okey, dia duk baca tu dulu lah. Kan? So kalau kita duk fight juga nak tu dia tak ada benda lah. Tak ada point lah. Tak ada point. Boleh buka. Lepas tu kalau perempuan ni buka anggun ke apa tu lah. Yang tu itu hang kena kecilkan sikit lah skop tu untuk close dia tu. Bertekak. Kena faham dalam beberapa bisnes pun kalau kita duk bertekak pun dia akan hilang tu dia lagi kita pun tak dapat apa betul lah. Betul tak? Kan? Tak apalah. Kadang tu Pak Noh contoh hang jumpa rebus ke jumpa lah kan. Minta detail lah kata tak apa abang. Saya prepare satu plan dan satu yalah proposal tu abang. Nanti kita jumpa lain. Betul lah boleh ni jugalah. Handle sebab apa? Kita present tu dalam keadaan proper bila kita dapat yang so tahu kan quotation yang ada 3 tu kan. Tahu. 3 orang kata apa pembandingan tu. Kadang buka situ. Siapa sorry. Mana? Sebab dia kalau dia tak mau ambil juga kita tak boleh nak. Yalah. Tak guna pun kan. Maybe set appointment lain lah macam tu lah. Faham. Kalau nanya Pak Lu pun terlupa. Kalau dependent apa berkaitan dengan anak TMB macam mana? Lepas ada pencen cover lagi anak dah? Anak sampai tak silap 21 je kot. Sampai umur 21 kot dia cover. Oh, maksudnya contoh kalau anak dia tak sampai 21 lagi tapi dia dah pencen dah, still cover lagi ke? Dah. Oh, maksudnya contoh anak dia baru yalah time dia pencen tu anak dia umur 15. Tak cover dah. Lepas Kiranya tu dia kalau dia tak kerja, kira dia tak cover terus satu family. Okey, faham. Okey. Baik. Itu saja. Terima kasih Sol. Sama. Terima kasih Pak Long. Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih. Ada lagi tak? Ada nak tanya soalan kat Pak Long? Okey. So sekarang ni next pada Nohari lah. Okey. Nohari. So salah tu yang utamakan perbelanjaan lain. Okay. Tunggu kewangan stabil. Okay. And then dia tunggu promosi ke. Okay. So dia juga rasa dia ada rasa mendesak ni macam tu lah. Dia rasa macam tak perlu lagi lah benda ni. Nah. So yang ni salah satu benda lah. Okay. Yang apa boleh handle lagi. Okay. Then no trust. Okay, no trust ni macam ni lah. Tak faham fungsi ataupun konsep takkan full. Okay. Dia ada pengalaman buruk. Okay, macam tadi ada sahabat kita lah, Syamil tu share. Okay. Proses tanya rumit ke. Okay, takut ditipu. Pengaruh negatif media ataupun kabar angin. Okay, persepsi. Bayar tapi tidak dapat apa-apa. Right. So, okay kot no? Kalau teruskan boleh sahabat Pak Long nak tanya ni. Boleh? Kalau macam kes yang dia ambil medical card tapi dia dah ada macam history kan, sakit kan. So katakan lepas tahun dia ambil medical card, lepas tu dia guna medical card tu untuk sakit tu, lepas tu Prudential dapat tahu kata dia ada history. Lepas tu kiranya claim dia tu tak boleh dia tak boleh claim lah. Okay. Lepas tu kalau depa terminate dia punya medical card tu, dia dapat balik tak duit yang dia bayar? Tak dapat? Tak dapat balik lah. Betul. Kira depa terminate sajalah.
Terminate bergantung berapa lama lah polisi dia tu. Kalau kata tak dapat ni, contoh polisi dia baru setahun, tak dapat lah. Tapi kalau dia ada investment plan, okay, dia ada cash value tu, cash value je lah yang kau dapat. Dapat cash value lah. Ya, Faham. betul. Alright. So, kalau setahun ni, baru ni memang takkan dapat lah. Itu lah. Nah. So, selalunya dia akan dapat cash value saja. Nah. Dia takkan dapat balik. Dulu memang ada dapat balik duit. Sumbangan itu berapa. Nah. Commission agent pun kena call back masa tu. Kalau ingat tahun bila 2017 ada seorang klien Pak ni dia non-disclosure lah. Okay. Berkaitan dengan sinus. Buat investigation baru memang dah ada dah. So, bila buat claim tak lulus lah. Lepas tu prudential reject terus lah dia punya, yalah, minta dia tak nak yalah, tak mau teruskan dah lah dengan dia ni sebab dia jatuh under non-disclosure kan. So prudential bagi balik duit dia berapa sumbangan dia tu. Kalau tak silap dia tak sampai 2 tahun lagi, dah setahun 6 bulan je tu pun. So commission kita pun dia akan ambil sekali lah. Nah, tapi benda ni dah fight kata Pulia, okay, kita punya union dah fight benda ni, and then so tak ada dah lah sistem yang tarik balik apa yalah, sistem yang bagi balik sumbangan pada klien tu. Nah, so dia akan jadi kepada yang tadi tu, cash value saja. Sebab apa? Kadang tu naya balik lah dekat agent. Sebab apa? Kadang tu prospek ni tak cerita semua buat kita. Lalah yang nak taruhnya kita. Okay, yang tu sajalah. Boleh kan? Faham ah? Faham. Terima kasih Pak Long. Baik, settle. Okay, ada lagi tak? Pak Long plan kita habis kelas kita ni lebih kurang dalam dekat 9.45 lah. Okay. Pak Long ada appointment lagi. Tapi tak apalah. Kau hampa nak tanya apa-apa, tanya aja. Nah? Boleh nah? Baik. So macam ni lah cara mengendalikan objection. Okay. Cara-caranya. Okay. Boleh kau faham tak ini? Baca. Okay. So apa-apa pun apa nak faham, agree dululah apa yang dia cakap tu. Nah, yang tu saja. Agree dulu and then try tengok balik kod fact find jadi tu. Okay, ada juga okay, masa Balon tak buat lah, ada ejen lain buat. Okay, maksudnya masa fact finding tu dia tulis dekat buku tu. Okay, so daripada situ, daripada buku tu pun abang boleh handle balik. Contoh dia beritahu gaji dia setahun 180,000. Tulis itu kan. Okay, so lepas tu dia ada cerita sikit. Dia banyak kereta berapa sebulan kan. Okay, lepas tu anak dia berapa orang. Kalau hampa jenis yang susah nak ingat, susah nak ni, hampa tulis lah dulu mula-mula ni. Okay, so cuma skill tu dia akan dapat memang hampa kena jumpa ramai orang je. Tak ada benda lain dah lah. Okay, boleh tak? Apa ni, apa just snapshot saja yang ni lah. Cara mengendalikan objection. Okay. Dan so sambungan dia ialah gunakan bukti yang nyata. Macam tadi tu lah. Okay, Malik cakap tu kita kongsikan apa yang ialah klaim-klaim yang sebelum ni. Fokus pada manfaat. Okay. Sebab tu salah satu juga tips dia, apa jangan duk share sangat pasal investment tu. Maksudnya dalam dikekat ni ialah kalau masuk dalam plan investment tu sekarang ni asas 360 tu, asas link tu, asas 360 tu hampa dia ada investment plan kan. So hampa jangan duk jual sangat, duk cerita sangat pasal cash value dia tu. Fokus pada manfaat dia. Okay, benefit yang dia akan dapat lah. Okay, sebab apa kena faham dia buat benda ni ialah untuk pelindungan, betul tak? Kalau nak menyimpan sebenarnya
Bukannya plan medical card ni cakap dia kan. Ada banyak lagi plan yang lain. Cakap tu. Okay. Lepas tu setuju hal kecil terlebih dahulu. Nah. Dan jangan terburu-buru lah. Okay. Kadang tu jangan terburu-buru ni dia boleh relate dengan kita pakai teknik sentuhan lah. Okay. Bang, kadang tu Pak Long selalu, bang, bagi masa sikit. Nah, dia macam ada pause sikit kat situ. Nah, cuma benda ni macam pernah cakap lah. Benda ni Pak Long just boleh share saja. Okay, cakap je kat hampa. Cuma bila hampa nak memahami, hampa nak kawal benda ni semua. Nah, hampa nak mahir, memang hampa kena tumpuk ramai orang. Nah, yang tu saja resepi dia. Okay, kena jadi seorang yang rajin lah. Okay. Okey, ajak bertindak. Nah. Okey. Next. Okey. So, pelan ini mahal. So, ada 4 lah. Apa boleh tanya balik dia. Okey, cik. Kalau tak kisahlah kan. Cik rasa kan. Betul. Kan? Main dengan ekonomi sekarang ni. Kata dia kan dengan harga barang naik kan. Saya faham keadaan kewangan. Okey. Tapi saya nak tahu juga kan. Kat mana mahalnya plan ni ya. Macam tu. Nah. Okey, betul boleh cakap jika plan ni mahal, Puan rasa apa yang murah sekarang ni? Okey. So, apa jangan cakap lah, salah satu benda, ya plan ini mahal. Ada kawan dia pun kata plan ni mahal dan dia tidak ambil jadi pada awalnya. Okey. Okey, public create story lah. Okey, lepas bulan dia masuk hospital dan dia cari saya. Dia terus ambil plan ini. Walhal dulu dia kata mahal. Rasanya awak tahu kenapa ambil plan ni sekarang. Okay. So, ampu bagi dia faham lah. Okay. Bila kata saya faham plan ni mahal. Apa kata berabaikan soal mahal dulu. Kita kira komitmen bagaimana. Okay. Maksudnya, back kepada yang tadi tu. Okay. Back kepada yang ni. Nah. Contoh kalau berkaitan dengan duit je. Kalau selalu suruh lah. Okay. Nah. Tahu kan? Okay. Kehendak apa semua. Simpanan, kecemasan. Okay. And then ini untuk last hampa handle lah. Okay. Boleh tanya juga. Okay tak dengan potential? Okay tak dengan plan ni? Okay. Okay tak jika saya jadi agent? Okay. 3 benda ni. Okay. Lepas tu hampa boleh tanya dia juga. Abang rasa lah. Okay. Berapa kan claim yang potential dah bayar? Okay. Okay abang rasa lah kan. Potential ni dekat Malaysia ni dah berapa lama lah company dia kat sini. Okay. Tanya macam tu. Okay. Abang. Kalau abang nak tahu lah. Dah 100 tahun dah. Okay. Potential dekat Malaysia ni. Okay. Maksudnya. Abang lah kan kalau nak ambil sesuatu. Okay. Abang nak ambil dengan selalunya lah kan. Company yang baru ke ataupun kepada company yang dah memang established lah. Okay. Semua boleh juga macam tu. Boleh nak? Okay. So, sesi soal jawab. Kalau ada yang nak tanya soalan lagi, boleh tanya kat Balong. Direct terus tanya. InsyaAllah, yang paling boleh jawab, paling jawab lah. Nah? Ada tak siapa nak bagi soalan kat Balong? Tanya apa-apa ke? Syamil okey ya, Syamil? Okay, belum. Macam mana Syamil part time lagi lah sekarang ni? Ya, saya part time lagi. Kalau tak kisah Syamil kerja sebagai apa? Dekat mana?
dekat Cyberjaya, kat TM Cyber. Oh, ya kau. Ah, Lama lah kot macam mana? baru 4 tahun kat sana. Betul lagi lah. Okay, Syamil buat masa tu tahun lepas kontak belah sebelah kan. Aha. Kalau tak kisah Syamil boleh berapa orang klien tahun lepas? Tahun lepas Syamil tak ada apa-apa pun lagi sebab masa baru masuk tu kira Syamil slow gak tahun lepas. Lepas tu tahun ni baru orang kata apa start pulun, start get back dengan group balik, jumpa leader, jumpa introducer balik apa semua. Hmm. Ada nampak hasil dia, baru ada apa panggil apa 5 orang saya Daripada punya belah satu klien. tim. Ha, Okay, faham. Tak apa Syamil. Syamil bujang lagi ke ataupun dah berkahwin? saya bujang ni, Oh, baru bujang 29. 28. 29. Oh, okay. Uh, Sebenarnya bagi Pak Long lah, okay. Syamil kena dia bukan apa, Syamil kerja memang office hour lah, okay, 8-5 lah selalu macam tu kan. Betul betul. Syamil kena Pak Long tak pastilah apa yang kemahuan betul-betul Syamil nak buat bisnes ni awal-awal sebab apa rasa. Dia memang untuk nak cari income lah. Tak income lah. Cari, Okay. Okay, selalunya orang yang nak cari income ni sebenarnya dia ada satu perkara yang ada dalam diri dia, maksudnya dia ni orang yang kuat bekerja lah. Okay. Sebab apa ada je orang yang memilih, yalah dah ada satu income, cukup lah, boleh je makan. Betul tak Syamil kan? Okay. betul betul. Mungkin Syamil nakkan sesuatu, nak beli ke, nak melancong ke apa ke, nak ada duit lebih lah. Okay. Pasal bagus. Okay. Syamil dah ada orang yang jenis macam tu. Okay. Cuma apa yang Syamil kena faham, Syamil kena ada juga bersama dengan pengorbanan lah. Betul tak Syamil? Kan? Betul betul. Maksudnya Syamil nakkan sesuatu, Syamil ialah nak income lebih kan, nak duit tepi Hmm. kan. Faham lah tak apa kan. Sebab tu Syamil join buat bisnes ni. Saya faham kan. Okay. Cuma macam mana pun Syamil kena faham, nak dapat sesuatu pun perlukan pengorbanan. Ya. So Syamil kena manage lah time tu baik-baik. Nah. Okay. Syamil kena yalah. Korbankan contoh dulu 8-5 Syamil akan terus balik ke rumah kan. Okay. Tapi Syamil kena ubah lah waktu tu. Okay. Tak apa Syamil kata, tak apa, aku 8-5 macam biasa, balik tu aku kena set paling kurang pun seorang kena jumpa kan. Tak ada balik rumah terus kan. Then kena ada mindset lah kata, ni kalau aku tak jumpa seorang hari ni, aku tak balik lagi, aku dah percaya lagi. Sebab Syamil pun bujang biasa, tak ada masalah sangat benda tu. Nah. Tu Berat. pula benda Syamil. Maksudnya contoh Syamil kata, aku nak balik rumah dulu, malam aku keluar balik. Boleh lah, keluar lah. Set je appointment Syamil pun. Kan? Part time ni bagi Pak Long simple je. At least hang bagi ada satu appointment. Kan? Satu presentation pun sebenarnya dah banyak dah. Ya? Tapi hang kena buat secara konsisten lah. Ya? Okay? So maksudnya, kena faham kat sini Syamil. Okay? Seminggu kan? Kena ada 7 ke 8 presentation. Buat macam tu je Syamil. Ya? Tak kira lah contoh Han nak bekerja hari Minggu kan. Han set lah 3 ke 5 appointment dalam seminggu tu kan. Dalam hujung minggu tu boleh set kan. Contoh tengah hari ke lunch appointment, nanti petang ke kan, lepas tu malam satu lagi ke. Macam tu lah. Ya? Yang tu lah Syamil tu, kalau Han nak belajar memang Han kena pergi jumpa ramai orang Syamil. Ya? Okay, Alright, alright. daripada 5 kes ni Han rasa berapa ramai dah Han dah jumpa? Saya ramai dah saya jumpa.
Hmm. Lagi satu saya punya kata apa? Tak ada lah masalah sangat tapi saya punya kebanyakan kawan saya ni boleh kata ramai dah agent. Saya punya Hmm. kawan sekolah, kawan you tu boleh kata hampir 90% lah agent. Hmm. Lepas tu saya masa awal-awal tu saya nampak orang kata apa? Saya duk nampak yang buruk-buruk yang tak elok apa semua daripada kawan-kawan saya tu lah. Lepas tu yang masa awal-awal tu sebenarnya rasa macam ragu-ragu kot tapi bila dah lama-lama duk ni benda ni dah terbuka saya dah nampak sebenarnya boleh je buat duit, boleh pergi jauh semua benda ni. Cuma dia Hmm. apa nak tak nak itu je lah. Hmm. Yalah, memang. Okay. Hang, macam mana cakap tu lah. Apa pun dia hang tu sebenarnya macam mana. Kan? Okay. Penetration market masih rendah lagi macamnya. Tentu orang kata, "Ish, kawan-kawan aku dah ada ramai agent kan. Kawan-kawan belajar apa semua kan. Dah ada apa semua. Tapi yang kena percaya lah Syamil lah. Okay. Kita punya market ni memang sangat luas. Kan? Sebab apa lah kata tu? Kan? Setiap, yalah, setiap yang meninggal ni ya, berlaku kematian, ada tak berlaku pula kehidupan? Betul tak Syamil? Kan? Hang rasa macam mana hang nak, yalah, hang kena hang kena pecah market baru juga lah macam tu lah. Hmm. Dia apa apa yang saya belajar leader duk beritahu saya punya introducer beritahu but saya punya circle memang dah tak banyak dah dia kata. So apa hak dia berkata dah kena buat circle baru, dah kena buat tempat-tempat yang apa join nesting tempat baru ke, Hmm. dah start Hmm. belajar direct approach apa semua. Hmm. Itu yang kata apa saya duk tengah-tengah duk buat sekarang ni. Hmm. Sebab uh, saya duk tengok ke saya duk pergi apa tengok kawan-kawan saya apa semua tu mostly yang saya duk orang panggil apa ada list-list dia dan 100 orang apa semua tu mostly semua dah cover semua dah ni apa semua and dah macam-macam cara dah saya kata apa uh, ada nak propose hibah tapi depa macam semua dah ada so saya kat situ awal-awal saya start agak tu yang Hmm. buat saya rasa macam nak mula tu memang susah tapi dah uh, lama-lama Jam. dah kata apa Hmm. dah leader beritahu macam ni tu bila dah saya follow betul-betul baru saya nampak oh macam ni selagi saya tak buat orang kata apa yang lain-lain tu saya tak nampak yang saya duk nampak kawan-kawan tu. Hmm. Betul, betul. Hmm. Hang aware, hang dah faham, dah sedap, tak apa dah sebenarnya ni. Hang kena guna tu, 5 orang klien tu, hang ambil dia emergency contact number dia. Dah ambil Ambil buat phone call dengan leader apa. Betul lah. Jumpa balik. Okay. Uh, emergency contact number tu sangat power lah. Okay. Hang boleh tu melalui situ pun. Banyak dah. Okay. Hang boleh go. Okay. Cari balik. Jumpa. Oh, bila hang dah jumpa tu, hang akan dia dah jadi klien lah. Akan minta lagi ECN. Kan. Uh, Sebenarnya betul daripada betul. ECN ni pun hang boleh dapat market baru lah. Nah, cuma dia punya law dia sekarang ni dalam kepala otak kena fokus untuk hari ni siapa aku nak pergi cerita pasal kampung ni. Nah, dan Pak Lu pun tak menggalakkan lah hang buat benda ni waktu hang bekerja faham tak? 8-5 tu hang saya buat lah. Dan buat lah waktu rehat tak ikut lah kan? Waktu bekerja Faham, ni faham. sebab hang dibayar gaji kat situ kan. Ya? Cuma bila hang memilih hang nak buat telefon ni memang hang kena korbankan lah masa hang tu. Ya? Boleh Baik Syamil? baik belum. Ya? Boleh belum. Baik. So itu sajalah kot. Ada lagi tak siapa nak tanya soalan kat Balong? Ada tak? Okay, nah, semua faham lah. Faham Tak, faham. ya. Sol, okay, Sol.
Okay. So, Pak Long rasa Pak Long tangguhkan dulu kita punya orang kata apa? Training kita pada malam Yes. ni. Okay. So, InsyaAllah. Okay. Every week akan ada lah. Okay. Training-training Zoom ni. So, Pak Long menggalakkan juga hampa masuk lah. Okay. Contoh lah kan. Dekat kawan hampa yang tak masuk ke, just reach out lah. Kata dia, nah, kena masuk. Nah, InsyaAllah. Kita sama-sama belajar. Pak Long pun belajar juga kan. Belajar dari hampa. Sama-sama lah. Nah. Kita kongsi. Okay. Pengalaman semua tu. Okay. So, Pak Long tangguhkan dulu. Okay, so Pak Long bagi sat ni. QR ni. Boleh tak scan? Boleh scan tak? Sat nak try. Boleh, Allah boleh. Boleh ha? Clear lah. Dah. Okay dah. Scan ha? Okay. Kalau nama Abu Firdaus lah. Nama Abu Firdaus. Nama sama. Mak Firdaus. Nama Pak Long Firdaus. Nama Firdaus. Okay. So, terima kasih semua yang hadir. Nah, malam ni. Okay. Pak Long tangguhkan. Okay. Training kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Baik. Baik. Itu saja daripada Pak Long. Terima kasih. Assalamualaikum.